Situasi banjir di Sabah bertambah buruk dengan peningkatan jumlah mangsa yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS pagi Khamis. Jumlah mangsa meningkat kepada 3,134 orang daripada 916 keluarga. Sebuah rumah roboh manakala 2 kenderaan rosak dalam kejadian tanah runtuh di kawasan Kampung Mat Siang, Jalan Tambunan Penampang awal pagi Khamis. Malaysia akan tampil lantang di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-80 di New York pada minggu ini dengan membawa mesej tegas bahawa PBB gagal menjaga keamanan antarabangsa, hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa serta perlu kembali kepada piagam asalnya itu, kata Menteri Luar Datuk Seri Imam Hassan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.